Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat Barakah. Yang berbahagia, Dr. Nurul Ain Hazram, para hadirin yang dihormati dan tidak saya lupakan juga para penonton kita serta semuanya yang sedang mengikuti siri podcast kita pada hari ini. Saya Nurin Husna binti Zairul, moderator pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua ke podcast yang pertama kami. Segala puji bagi Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, kita semua diberikan ruang dan kesempatan untuk berkumpul dalam satu wacana ilmu di hari Jumaat yang mulia, hari yang merupakan penghulu segala hari. Saya percaya semuanya sudah berasa tidak sabar dan sangat teruja untuk mendengar perkongsian kita daripada panel kita hari ini. Dan saya harap semuanya setia bersama kami hingga ke akhir podcast ini. Baiklah, seperti yang semua sedia maklum, topik kita hari ini kita akan bincangkan mengenai dayumul hadas, keputihan, istihadah dan cabaran berwuduk untuk wanita. Tapi sebelum kita menyelami topik kita dengan lebih mendalam, eloklah kiranya saya memperkenalkan panel kita hari ini. Nama diberi Nurul Ain binti Hazram. Beliau merupakan graduan dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang dalam kursus Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa pada tahun 2013. Dr. Nurul Ain Hazram juga merupakan graduan master pada tahun 2016 dan PhD pada tahun 2022. Seterusnya, pada Februari 2023, beliau telah mula berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya memberi sedikit gambaran mengenai apa yang bakal kita sentuh hari ini. Seperti mana yang kita semua tahu, berkenaan dengan daimul hadas, terutamanya golongan wanita yang mengalami istihadah atau keputihan yang berterusan, pastinya mereka, kita semua mengalami, kita tertanya-tanya ataupun kita ingin tahu bagaimana kalau wanita yang mengalami situasi ini ingin bersuci dan seterusnya untuk menunaikan solat. Jadi, doktor, boleh saya mulakan dengan soalan yang pertama? Okey. Boleh doktor jelaskan apakah sebenarnya dimaksudkan dengan daimul hadas dan adakah mereka yang mengalami keputihan berterusan atau mereka yang istihadah ni termasuk juga dalam kategori daimul hadas ini? Silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator dan juga Sekretari Syifa atas kesudian untuk menjemput saya untuk berkongsi tentang satu perkara yang saya katakan sebagai satu benda yang memang kebiasaannya berlaku di kalangan kita, terutamanya sebagai seorang wanita. Jadi InsyaAllah hari ini kita akan cuba berbincang bersama-sama tentang topik ini, tentang apakah itu daimul hadas. Jadi untuk pertamanya, daimul hadas ni adalah satu keadaan di mana seseorang tu kita boleh katakan dia mengalami satu keadaan yang berterusan dalam keadaan hadas. Maksudnya adalah dia sendiri mempunyai masalah yang mana hadasnya itu sentiasa ada. Dia menanggung hadas pada kebanyakan waktu. Jadi apa yang perlu kita tekankan di sini adalah bahawa daimul hadas ni adalah situasi dia tu berhadas tanpa ada ruang untuk dia, tanpa ada ruang waktu yang berhenti daripada hadas. Maksudnya apa? Katakanlah daripada waktu solat Zuhur hingga Asar, daripada awal waktu sehingga hujung waktu, tiada satu waktu pun hadas itu berhenti. Maksudnya tak ada satu waktu yang mana waktu itu sesuai. Waktu itu adalah membolehkan dia untuk berhenti ambil wudu dan juga solat. Tak ada. Maksudnya dia sentiasa berhadas daripada awal waktu sehingga hujung waktu. Jadi inilah kategori orang daimul hadas. Jadi orang daimul hadas ni adalah dalam keadaan sama ada dia keluar apa-apa kita kata discharge kan, cecair ke kan, sama ada daripada bahagian kemaluan hadapan ataupun belakang kan, dubur ataupun kubul kan.
Contohnya seperti kalau dalam istilah kitab fiqh kita panggil sebagai orang yang ada masalah kencing yang berterusan. Kencing yang berterusan ataupun dia keluar angin. Angin tu keluar secara berterusan dan keluarnya itu tidak dapat ditahan. Kalau katakanlah kan, apa yang membimbangkan saya adalah kita salah faham dalam keadaan daimul hadas ni adalah ada keputihan. Tapi persoalannya, adakah keputihan itu keluar secara berterusan? Memang sebagai orang perempuan kan, kebanyakan kita memang akan keluar keputihan, cecair keputihan. Tetapi keputihan itu bukanlah keluar secara berterusan. Ada waktu-waktu dia akan berhenti. Contohnya katakanlah dia keluar pukul 1, dia keluar sampai pukul 2, kan? Stop. 2 hingga pukul 3 tak ada keluar. Pukul 3 hingga pukul 4 tak ada keluar. Jadi orang ini bukanlah orang daimul hadas. Daimul hadas ni dia sentiasa mengalir. Mungkinlah mengalir secara perlahan ke, kan, dia akan keluar tanpa berhenti. Jadi orang itulah adalah daimul hadas. Jadi berbalik kepada soalan moderator, kita boleh katakan kalau orang yang keputihan ataupun orang yang istihadah kan. Kalau katakanlah keputihan itu keputihan yang kritikal, yang memang keluar, yang keluar tanpa henti, maka orang itu adalah kita katakan sebagai daimul hadas. Begitu juga dengan orang istihadah. Kalau istihadah itu adalah satu darah yang keluar, darah yang mengalir, yang keluar bukan pada waktunya. Okey, waktunya apa? Waktu kebiasaan kita keluar darah apa dia? Waktu haid kan? Dalam tempoh haid. Kalau katakanlah darah itu keluar dalam tempoh haid, jadi itu adalah haid. Tapi darah yang keluar bukan pada waktu haid. Jadi itu adalah istihadah. Jadi darah istihadah yang keluar secara berterusan, tak ada senggang waktu pun dia tak keluarkan. Jadi itu adalah daimul hadas. Jadi inilah yang kita katakan sebagai orang daimul hadas lah. Begitu juga kalau perempuan, begitu juga kalau kita katakan sebagai orang yang keluar angin kan. Keluar angin tu dia tak boleh tahan. Asyik kita kata asyik terkentut je kan. Asyik terkentut. Dia tak boleh tahan benda tu. Itu adalah orang daimul hadas. Begitu juga katakanlah keluar najis kan. Mungkinlah kita katakan mungkinlah cecair najis dia cair ataupun cerit-birit yang dia tak boleh kontrol. Keluar je kan. Mungkinlah dia ada sakit kan. Itu pun adalah orang daimul hadas. Okey, baik. Terima kasih Ustazah atas pencerangan. Jadi untuk kali ini saya percaya yang penonton semua tu sudah mendapat pencerahan mengenai daimul hadas ni. Secara ringkasnya, mereka yang menanggung hadas yang berterusan dan seperti mereka yang keluar darah tidak berhenti, angin, seterusnya seperti keputihan. Tetapi kalau ia tidak berterusan keluar macam ada waktunya, maka ia bukanlah termasuk dalam kategori daimul hadas. Baik, seterusnya kita teruskan kepada soalan yang kedua, mengenai dengan ada video yang dimuat naik di media sosial berkenaan dengan cara pengurusan daimul hadas pada bulan Ramadan lalu, berkaitan dengan macam mana mereka ni nak menunaikan solat tarawih contohnya. Jadi doktor, bagi memberi pemahaman yang tepat dan jelas untuk semua wanita yang menghadapi masalah ini, boleh doktor jelaskan bagaimana cara yang betul bagi mereka ini untuk berwuduk dan juga solat dalam keadaan jika keputihan mereka atau darah istihadah tu keluar secara berterusan menurut pandangan fiqh. Okey, sebelum saya pergi lebih mendalam lah dalam keadaan dalam topik yang telah kita bincangkan ni. Jadi adalah satu perkara yang kita perlu tahulah bahawa daimul hadas ni adalah orang yang dalam keadaan berhadas. Okey, so soalan yang saya ingin tanyakanlah kepada moderator kan. Okey, so sekiranya seseorang dalam keadaan hadas, adakah terdapat keperluan yang mendesak bagi dia untuk dia membersihkan diri daripada hadas? Pada waktu bila? Pada waktu untuk tunaikan solat fardu. Okey, pada waktu untuk tunaikan solat fardu. Okey. Kira kita punya moderator kita ni bersedia dengan baik dan bersedia untuk jawab soalan. Jadi sebenarnya begitu. Orang daimul hadas ni dia adalah orang yang sentiasa dalam keadaan hadas kecil. Okey. Sebenarnya orang daimul hadas ni, bila kita bincangkan tentang daimul hadas ni, dia sebenarnya adalah satu rukhsah bagi orang yang sentiasa dalam keadaan hadas kecil. Sebab dia tak ada waktu pun bagi diri dia untuk berada dalam keadaan bukan dalam keadaan
hadas kecil. Kita nak solat, kita kena bersihkan diri kita, betul tak? Maksudnya kita kena dalam keadaan yang suci lah daripada hadas kan. Tapi orang daimul hadas, dia tak boleh buat macam tu. Maksudnya dia sentiasa dalam keadaan hadas. Okey. Jadi sebab itulah adanya satu kelonggaran bagi orang daimul hadas. Kelonggaran bagi orang daimul hadas ni adalah walaupun najis itu keluar dalam waktu dia solat dia tetap sah. Sebab apa? Sebab dia memang tak ada waktu yang dia tidak suci daripada najis. Dia memang dalam keadaan yang dia sentiasa bernajis, kan? Sebab tu ada kelonggaran untuk orang daimul hadas. Sebabnya bila dia berwuduk, kan, walaupun selepas dia berwuduk, dia air kencing tu masih keluar, ataupun darah tu masih keluar, ataupun angin sentiasa keluar, solat dia masih lagi sah, solat dia masih lagi diterima. Tapi berbeza dengan orang yang dalam keadaan sihat, orang biasa kan, dah ambil wuduk tiba-tiba terkentut, tak boleh. Dia wuduknya batal, solatnya batal, dia kena ambil wuduk semula dan kena solat semula. Okey, itu adalah poin yang pertama yang kita kena ingatlah. Okey, yang kedua, bagi orang daimul hadas, okey, perkara pertama yang dia kena buat adalah soalan saya kepada moderator tadi kan, adakah terdapat urgensi untuk dia membersihkan diri dia daripada hadas? Okey, jawapannya adalah dia tidak berada dalam keadaan urgent untuk membersihkan diri dia daripada hadas, melainkan apabila telah masuk waktu solat. Sebab tu orang yang dalam keadaan daimul hadas ni, dia kena pastikan waktu solat telah masuk. Okey, sebab apa? Sebab dia kena pastikan waktu solat masuk dahulu, barulah ada kita katakan kepada dia tu macam darurat litaharah, barulah ada urgensi untuk dia tu untuk membersihkan diri dia untuk solat. Selagi mana waktu belum masuk, dia tak boleh untuk ambil wuduk untuk menunaikan solat fardu. Dia kena tunggu waktu masuk. Itu adalah perkara yang paling pertama. Tunggu waktu masuk baru boleh ambil wuduk. Katakanlah dia tiba rasa macam rajin pula kan hari tu kan, belum masuk zuhur lagi, tapi dia adalah daimul hadas kan. Dia kata tak apalah, zuhur lagi 3 minit, kita ambil wuduk dulu. Tak boleh. Wuduk dia adalah tidak sah. Okay? Wuduk dia adalah tidak sah. Sebab apa? Sebab dia memang dalam keadaan sentiasa menanggung hadas. Okey. Okey. Yang kedua, yang pertama adalah dia perlu tunggu waktu masuk terlebih dahulu lah. Sama ada waktu solat fardu lah, macam subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan juga sekiranya katakanlah dia berniat untuk melakukan solat-solat sunat, yang mana solat sunat itu ada waktu-waktu yang tertentu. Contohnya apa? Solat sunat qabliyah, ba'diyah. Solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah tu dia kena tunggu waktu solat lah. Okey, solat sunat lain yang kita duha. Katakan solat sunat duha kan. Katakanlah solat sunat duha, dia tak boleh ambil wuduk ketika syuruk, lepas tu tunggu waktu duha. Tak boleh. Dia hanya boleh ambil wuduk apabila telah masuknya waktu duha. Masuknya waktu duha baru boleh ambil wuduk, dan barulah dia boleh menunaikan solat sunat yang kita panggilkan sebagai sunat muakkad, yang mana solat sunat tu dia ada waktu dia. Ataupun katakanlah contoh yang lain, katakanlah kita nak pergi masjid kan, nak pergi masjid dan nak buat solat sunat tahiyatul masjid kan. Jadi nak buat solat sunat tahiyatul masjid ni pun kita kena dah sampai masjid tu, baru boleh ambil wuduk untuk buat solat sunat tahiyatul masjid. Begitu juga dalam keadaan katakanlah ada jenazah meninggal kan. Okey, kita nak join untuk solat jenazah kan. Kita hanya boleh untuk ambil wuduk, orang yang ada masalah daimul hadas ni kan, orang daimul hadas ni dia hanya boleh ambil wuduk ketika mana jenazah telah selesai dimandikan. Jenazah sudah selesai dimandikan, barulah boleh kita ambil wuduk dan bersedia untuk melakukan solat jenazah. Itu adalah antara beberapa keadaan yang mana menunjukkan bahawa orang daimul hadas ni dia perlu apa? Dia perlu menunggu waktu, barulah dia boleh berwuduk. Itu adalah yang pertama. Yang kedua bagi orang yang ada masalah daimul hadas ni,
perkara yang paling penting bagi dia adalah untuk membersihkan diri dia lah, membersihkan diri dia daripada segala najis. Katakanlah dia istihadah, jadi macam biasa dia perlu bersihkan, dia perlu bersihkan kemaluan dia, dan dia perlu tukar. Kalau katakanlah kita ada perempuan istihadah, dia perlu tukar. Mungkin kalau katakanlah dia punya seluar dalam dia kotor, kena tukar seluar dalam, kena tukar panty, kena tukar panty liner, kena tukar pad, kena tukar dengan perkara yang barulah, dengan panty baru, dengan panty liner baru, dengan pad yang baru. Okey. Kalau ada dalam setengah kitab ni, okey kan. Dia masalah untuk orang yang daimul hadas ni, dia bukanlah pada orang perempuan sahaja. Ada juga orang-orang dalam perbincangan dalam kitab, saya refer kepada kitab I'anah Talibin kan. Dalam kitab tu dia kata ada juga orang lelaki yang dia ada masalah daimul hadas ni, yang mana mungkin masalah dia keluar air kencing tu secara berterusan. Okey. So untuk yang kedua ni, syarat yang kedua ni, dia kena bersihkan kemaluan. Selepas dia bersihkan kemaluan tu, dia kena tahan najis tu. Apa maksud tahan? Kalau perempuan yang istihadah, kena pakai pad lah, kena pakai pad, pakai panty liner. Katakanlah bagi orang lelaki yang ada masalah kencing mengalir je, apa dia kena buat? Dekat dalam kitab tu dia kata apa? Kena balut kemaluan itu. Balut kemaluan tu supaya apa? Supaya air kencing tu tidak mengalir. Keluarlah kena balut. Kalau katakanlah dekat dalam kitab tu dia katakanlah dia dah ni balut kan, dia dah balut tapi still lagi menitik, dia kena usahakan supaya tidak menitik lah, apa kena buat? Kena ikat kan, nak katanya bahawa benda ni sebenarnya dalam keadaan daimul hadas ni, kita kena sedaya upaya membersihkan diri kita dari sebarang kekotoran. Kena sedaya upaya untuk menahan najis tu daripada keluar. Okey, itu adalah perkara yang kedua. So kalau kita perempuan istihadah ataupun keputihan, dia simple je lah kan, sekadar kita tukar panty liner ataupun pad. Okey. Seterusnya, selepas dah tunggu masa waktu, selepas dah bersihkan kemaluan, dah tukar dengan segala perkara-perkara yang perlu ditukar, okey, ambil wudu. Okey, selepas ambil wudu, hendaklah terus melaksanakan solat. Dia tak boleh awak dah ambil wudu tiba-tiba ting masuk WhatsApp pula. Lepas solat ni apa kau nak makan kat mana kan? Tu tak boleh. Kalau katakanlah awak tiba-tiba dah ni kan, orang istihadah kan, tiba-tiba dah ambil wuduk semua, ting buka dulu WhatsApp kan, makan kat mana kan, lepas tu macam biasalah kan, dah buka WhatsApp, buka TikTok pula kan, scroll kan, dia tak boleh. Kalau buat macam tu, maksudnya katakanlah kita melakukan perkara lain, bukan perkara yang berkaitan dengan solat, maka wuduk itu terbatal. Okey. Dia bukan setakat wuduk tu terbatal. Kita kena repeat balik segala step-step yang kita buat tu. Apa dia? Bersihkan kemaluan, tukar balik panty liner, tukar balik pad dan sebagainya. Sekiranya najis itu adalah najis yang mengalir. Sebab orang daimul hadas ni memang dia punya dia sentiasa dalam keadaan hadas kan. Maksudnya apa? Najis dia sentiasa mengalir. Sebab tu dia ada suruhan supaya bersegera berwuduk, bersegera untuk menunaikan solat. Okey. Melainkan adalah beberapa keadaan. Melainkan kita melewatkan solat tetapi disebabkan maslahah solat tersebut. Okey, apakah contoh maslahah solat tersebut? Pakai telekong. Contohnya pakai telekong. Okey, lagi? Solat tunggu imam. Tunggu imam kan. Contoh kalau kita pergi solat jemaah kan. Memang dah azan, kita ambil wuduk semua kan. Tiba-tiba imam dia tengah tunggu imam kan. Mungkin imam tengah berwuduk. So kalau kita melewatkan solat kerana ada masalah pada solat tersebut, maka tak ada masalah lah. Mungkinlah kita katakanlah dalam kitab fiqh dia kata diberikan kelonggaran pada perkara maslahah yang berkaitan dengan solat. Contohnya macam ditunggu contoh macam dia dalam keadaan hendak menentukan arah kiblat kan. Katakanlah dah azan semua, tiba-tiba tak solat tu, mungkinlah dia baru nak fix kiblat ke macam mana ke, nak tentukan arah kiblat. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah solat tu maka tidak membatalkan wuduk lah. Jadi kena bersegera menunaikan solat. Kalau katakanlah perkara macam lapar ke, nak makan dulu ke, tu tak boleh lah. Okay,
Seterusnya yang berkaitan dengan wuduk bagi orang daimul hadas ni adalah perlu diingatkan bahawa bagi orang yang daimul hadas ni, dia wuduk dia adalah satu wuduk adalah untuk satu solat fardu. Okey, maksudnya apa? Satu wuduk tu hanya valid untuk satu solat fardu sahaja. Katakanlah dia ambil wuduk pada waktu maghrib, kan, kalau ikutkan senggang masa antara maghrib dengan isyak tu sekejap je kan. Tapi satu wuduk tu hanya valid untuk satu solat sahaja, tetapi dia valid untuk unlimited solat sunat lah. Katakanlah lepas solat maghrib nak buat solat apa? Nak buat solat ba'diyah kan. Maka dibolehkan. Tiba-tiba kawan ajak, jomlah kita buat solat hajat. Boleh buat solat hajat. Boleh. Maksudnya untuk wuduk, satu wuduk satu solat fardu, tetapi unlimited solat sunat. Okey, persoalan saya, kalau awak nak ni qada solat, macam mana? Qada solat, kira solat fardu qada kena solat, bersihkan semula. Ya betul, kena bersihkan semula. Bagus kita punya moderator kita ni, setakat ni cemerlang kan. Moderator cemerlang, boleh menjawab soalan saya. Okey. So betul. Sebab bila kita kata satu wuduk untuk satu solat fardu, maksudnya wuduk tu hanya untuk satu solat fardu je. Katakanlah lepas tu awak nak solat nak solat qada kan. Tak boleh. Untuk solat qada pun kena ambil balik wuduk, ulang balik step yang sama tu, step awal tu. Nak kena bersihkan kemaluan, kena tukar panty liner, kena tukar pad dan sebagainya, baru boleh solat. Jadi itu adalah keadaan orang daimul hadas. Okey, persoalan saya lagi. Saya rasa menyesal kan? Kan? Okey, persoalan saya. Bagaimanakah untuk keadaan orang yang menjamakkan solatnya? Jamakkan solat, dia guna wuduk yang sama. Okey, kalau menjamakkan solat dalam mazhab Syafi'i, kita kena guna juga dua wuduk yang berbeza. Okey, dua wuduk yang berbeza. Sebab tadi kan kita kata satu wuduk untuk satu fardu kan. Jadi untuk jamak solat, kita kena menggunakan dua wuduk yang berbeza. Sebab tu dalam kitab I'anah Talibin tu, dia ada bincangkan bahawa dia kata even kalau katakanlah khatib untuk solat Jumaat kan, kadang-kadang untuk masalah daimul hadas ni dia bukanlah perempuan saja, orang lelaki pun ada. So katakanlah khatib ni untuk solat Jumaat ni kan, dia ada masalah daimul hadas. Untuk khatib tersebut, dia pun perlu untuk mengambil dua kali wuduk. Wuduk yang pertama adalah ketika dia menyampaikan khutbah Jumaat. Dua khutbah. Wuduk pertama untuk dua khutbah. Selesai je khutbah, dia kena turun ambil balik wuduk semula, barulah dia boleh menunaikan solat Jumaat 2 rakaat. Okey. Jadi keadaan ni sama juga seperti solat jamak. Kan, walaupun kita kata tapi di dalam satu waktu yang sama kan, kita katakan kenapa nak kena ambil wuduk kan, tapi dia memang begitu. Kan, memang begitu. Untuk solat jamak, kita memang kena menggunakan dua kali wuduk lah. Lepas solat pertama, katakanlah solat jamak zuhur dengan asar, pada waktu asar kan, kita buat dulu solat zuhur, lepas tu kita ambil wuduk semua, dah selesai solat, kita ambil balik semula wuduk, kita solat pula untuk asar. Itu adalah tata cara yang betul lah untuk berwuduk dan juga solat bagi orang yang daimul hadas. Okey, jadi dia konsep orang daimul hadas ni adalah kita tak boleh sewenang-wenangnya menganggap diri kita adalah orang daimul hadas. Melainkan kita memang yakin dan juga pasti bahawa najis tu sentiasa keluar, mengalir. Yang mengalir tu kita tak boleh tahan. Tak boleh tahan kan. Kencing tu katakanlah dia tak boleh tahan. Kadang-kadang kan kalau kita sembang dengan nenek-nenek ke kan, dengan mak-mak kita, bayi-bayi mak-mak kita, bayi nenek kita kan, kadang-kadang ada juga dia tanya, "Ustazah macam mana saya ni jenis kalau saya batuk je terkencing," dia kata kan. Dia tak boleh tahan. Katakanlah satu hari tu salah makan kan, asyik terbatuk je, terbatuk terkencing, dia tak boleh kontrol. Macam mana kan? Samalah keadaan tu. Dia tak boleh kontrol. Setiap kali terbatuk terkencing. Katakanlah dalam tempoh zuhur hingga asar tu asyik batuk je, batuk non-stop, batuk kan. Pun sama juga, terpakai masalah yang sama kepada individu yang tersebut. Jadi untuk yang merisaukan saya adalah
merisaukan saya, takut orang salah faham. Orang kata, oh Ustazah kata kalau kita keputihan ni, kita ni asyik keputihan ni, maka kita adalah daimul hadas. Dia bukan begitu. Memang kebanyakan orang dia sentiasa mengalami keputihan. Maksudnya apa? Hari-hari ada je keputihan. Tapi keputihan dia bukan keluar sepanjang masa. Betul tak? Mungkin keluar pagi, Zuhur tu, dia akan ada selang waktu yang dia bersih. Kalau ada selang waktu yang dia suci, maka dia bukanlah golongan daimul hadas. Jadi dia kena sebelum nak solat tu kena pergi toilet kan, tukar balik, tukar segala pakaian yang terkena najis kan, dengan yang baru boleh solat lah. Jadi dia kena membezakan lah di antara keadaan sama ada betul-betul dia tu daimul hadas ataupun tidak. Untuk solat tarawih kan, untuk solat tarawih yang telah dibincangkan tu, jadi sama juga solat tarawih tu kita kira sebagai dia unlimited solat sunat lah. Lepas solat isyak, lepas tu terus solat tarawih, maka tak ada masalah. Okay. Baik, terima kasih doktor. Saya kira pencerahan yang doktor beri tadi sangat jelas dan teliti, bila mana kita tahu kalau tadi doktor dah jelaskan tentang golongan yang daimul hadas ni, mereka yang mengalami hadas berterusan. Dan untuk bila mereka ni nak solat, maka kena pastikan yang pertama setelah masuk waktu, lepas tu bersihkan kemaluan, seterusnya kena tukar, dan untuk pastikan najis tu tidak terkena pakaian, tidak mengalir keluar. Seterusnya kena bersegera. Kalau dalam kita belajar fiqh ibadat, istilah mualah, kita kena berturut-turut terus tunaikan solat, tidak boleh bertangguh atau buat perkara lain kecuali untuk kemaslahatan solat, seperti doktor sebut tadi, untuk kita cek kiblat, pakai telekong, tunggu imam dan sebagainya lah. Dan seperti yang doktor sebutkan tadi juga tentang qada solat, wudu, perlu ambil wudu baru. Kalau solat jamak pun sama juga, perlu wudu baru. Kalau dalam solat sunat, seberapa banyak solat sunat kita buat pun boleh gunakan wuduk yang sama. Okey. Sedikit tambahan sedikit tambahan ni saya baru teringat lah. Dia orang daimul hadas ni, dia adalah orang yang sentiasa berhadas. Jadi ada setengah kitab fiqh dia membincangkan tentang apakah niat wuduk bagi orang yang daimul hadas ni. Okey. Sebab bila kita berhadas, kita berniat kita berniat untuk angkat hadas kecil kan, betul tak? Maksudnya kita niat untuk angkat hadas kecil supaya diri kita dalam keadaan bersih, suci kan. Tapi orang daimul hadas ni, dia memang hakikatnya dia adalah orang yang dalam keadaan sentiasa berhadas. Kan? Jadi kalau dia niat tu pun macam hadas. Dia sentiasa lagi ni kan berhadas. Jadi saya tengok dalam satu kitab, iaitu kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuh kan. Pengarangnya adalah Abu Wahbah Zuhaidi kan. Jadi dalam kitab tersebut dia mengatakan bahawa untuk orang daimul hadas ni, dia kena berniat apa? Nawaitul wudu li istibahatis solah lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk ni supaya apa? Supaya membolehkan aku untuk menunaikan solat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab hakikatnya bila dia berwuduk tidak akan menjadikan diri dia suci daripada najis pun. Sebab najis itu sentiasa mengalir keluar. Tapi wuduk yang dia ambil tu adalah bertujuan apa? Untuk membolehkan dia menunaikan solat. Itu sebenarnya. Okey, baik, faham. Terima kasih doktor atas penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Saya rasa kali ini insya-Allah kita semua dah semakin jelas dan faham berkaitan dengan perkara yang sering menimbul kekeliruan dan persoalan dalam diri kita sendiri ataupun dalam kalangan kawan-kawan. Kalau kita tanya kawan pun, kawan tak tahu juga. Jadi hari ini kita dapat pencerahan yang jelas daripada doktor. Dan saya kira kita telah sampai di penghujung podcast. Terima kasih yang tidak terhingga lagi saya ucapkan kepada Dr. Nurul Ain atas. Sebelum tu saya minta maaf lah kalau ada bergurau-bergurau tu kan. Alhamdulillah. Hari ni pun saya dapat banyak ilmu baru dengan doktor. Alhamdulillah. Perbincangan kita ini saya percaya bukan sahaja menjawab persoalan yang timbul, tapi saya yakin yang kita semua pun selepas ni akan lebih berhati-hati dan kita lebih dapat melaksanakan berjaga-jaga lah berjaga-jaga dan lepas ni kita dah boleh memperbaiki setiap amalan dan ibadah kita. Sebagai penutup, saya ingin selitkan bait pantun. Ibu Ayu pergi ke pengajian, pulang-pulang membawa 3 bingkisan.
Terima kasih para hadirin sekalian. Tutur kata yang menyinggung mohon dimaafkan. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Dan saya akhiri podcast kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.